Inilah ruang kabin G-Wagon Electric variant Edition 1 yang terbaru. Okey, apa yang menarik ialah dia masih lagi mengekalkan DNA G-Wagon yang sebelumnya dengan dashboard yang menegak macam ni dan masih lagi menggunakan material mewah. Terutama dekat bahagian dashboard ni ada soft touch, lepas tu ada kemasan warna kelabu kat sini dan korang akan menerima dua screen iaitu 12.3 inci untuk pemandu, 12.3 inci untuk sistem infotainment. Dekat bahagian tengah ni macam biasa dia ada corong pendingin hawa berbentuk bulat, masih ada lagi button untuk hazard light, untuk aircon, memang senang kita nak operate. Dekat bahagian bawah ni pula dia ada dua tempat meletak minuman, ada wireless charger, ada pad untuk korang kawal sistem infotainment. So memang senanglah korang nak buat. Dan sini pun ada juga button untuk korang ubah ataupun tukar driving mode dia. Okey, bagi aku secara keseluruhan model ini harga dia 1 juta ya untuk yang edition 1 ni. Memang dia datangkan dengan segala kemewahan. Contoh antaranya ialah sistem bunyi daripada Burmester. So, korang boleh harapkan kualiti bunyi yang sangat bagus.